Mak masak rendang ayam. Look me in the eyes. Anda? Kalau tak nampak, aku sempak. Suami isteri. Suami. Laki. Budak. Wanita. Wanita tua. Nenek nenek. Tua. Mak dengan anak. Mak dengan anak. Mak dengan anak. Oh, anak. Mak. Okey. Baru ayat pertama. Mak masak. Mak masak. Mak masak ayam. Rendang ayam. Mak masak rendang ayam ke time subuh. Okey, mak masak rendang ayam. Mak terlupa masak rendang ayam. Okey, mak masak rendang ayam. Lupa. Mak terlupa resepi masak rendang ayam. Mak masak rendang ayam. Koyakkan baju, bergaduh, marah. Anda marah, Anda sangat marah. Anda sangat marah, koyakkan baju. Anda sangat marah sampai koyakkan baju. Anda sangat marah ke saya. Anda marah. Anda? Weh, apa yang tiba-tiba? Ni siapa? Adik marah sangat dekat abang. Angah, look me in the eyes. Kau baik. Adik marah sangat dekat abang. By all accounts, it doesn't make sense. Adik marah sangat dekat abang sebab koyakkan baju. Suami isteri. Ayah. Ayah memasukkan kuih ke dalam palang. Dia teka. Kalau tak nampak, aku sempak. Ayah memasukkan kuih raya ke dalam balang. Saya marah, serabut. Saya stres. Saya stres. Makan rendang, kuih, ketupat. Saya stres. Kunyah gigit. Kuih, ketupat, kuih. Saya stres kuih. Tak hangus. Terbakar, tak jadi. Saya stres kuih tak jadi. Orang tua, mak, nenek. Masak. Mak, nenek sedih. Pasang radio. Nenek sedih dengar. Lagu raya.
Tapi betul ke itu jawapannya? Bukankah nenek sedih melihat TV program raya? Bukan begitu? Nenek sedih mendengar lagu raya. Macam mana nak buat ayat tu? Weh, macam mana ni? Nenek tengah duduk. Perempuan? Tak. Bukan? Tangga. Tak payahlah nak. Keluarga. Sama tinggi, sama pendek, dia makin turun. Dia makin turun. Orang makin menurun. Orang makin menurun. Mampus.